welcome to Peak Podium. So kita sekarang ni bertemakan kita punya Satria ni lah. Orang cakap Joker, ada orang komen, oh ni Joker ni, Joker. Oi, Joker apa? Kalau kali hijau ni tak Joker. Hijau ni tanda dia neutral. Go green. Jadi sekarang ni aku kat rumah hijau. Tengok kereta lah macam biasa. Kita orang kampung tengah selok ke kereta, tengok video ke kereta kan. Jadi kita teruskan kita punya video hari ni berkenaan dengan kereta lah. Sekarang ni yang ada kat depan mata ni, yes, inilah dia. Yang ada di depan anda. Itulah kita pasang. Kita tak ada apa-apa dah, cerita apa-apa tak ada. Sekarang ni aku datang rumah hijau. Dia cakap ada nak buat pemasangan sikit Abik. Boleh datang rumah kalau nak borak-borak apa semua kan. So aku datang. Jadi aku dah datang, aku tengok tengah serabut dengan pipe brake. Pipe brake. Nampak. Tebu dah pasang. Pipe brake ni dia cakap aku ada sumbing sikit apa. Biasalah barang ni barang bukan barang baru mat. Ini barang-barang semuanya bang kutip-kutip belaka. Yang ni ya nampak dah cantik dah sebab aku dah powder. Macam biasalah yang tengok video ni jangan lupa subscribe dulu mat. Subscribe, like, komen-komen sikit. So yang mana nak buat boleh kontak aku lah. Sambil-sambil. Ni powder coat ni cuy. Powder coat. Nampak cantik dah. Tangan kotor lagi. Balik pada bengkel sana, datang bengkel sini, tengok pula projek yang ni. Makna kata dia sistem dia sekarang ni pada aku, sistem yang aku nampak. Gali kat sana, kambus kat sini. Gali sana, kambus sini. So kau faham je lah tu apa benda maksud dia. So kita dah gali kat sana, kita hantar dulu kat sini. Dia sementara tu tengah fitting lah ni sikit-sikit je So macam wiring yang aku tengok ni sekarang ni, dia tanya aku nak tarik depan ke bateri nak tarik belakang ke, bateri nak lalu ikut standard dia ke ataupun nak lalu ikut tempat lama, ikut tengah ke apa semua. Aku cakap kat hijau aku tak nak menyusahkan aku kemudian hari. Aku nak biar benda ni berpanjangan elok je. Sebab sebelum ni kereta ni dia yalah kereta lama kan, dia wabak penyakit dia tu, sistem yang ada pada kereta ni 4 hari pakai, 2 bulan kat rumah. Seminggu pakai, tu lama tu. Kalau seminggu 2 minggu pakai, relax kejap, lepas tu kan 2 bulan pula kat rumah. Dia ada melagat-lagat dia, menyebabkan tak ada mood, menyebabkan kita putus angin, putus modal. So sekarang ni apa yang ada dalam kotak depan aku ni, benda ni benda baru ni aku beli. Mana kau bawa motor sport sangat aku kali ni. Motor sport ori. Buka tengok sikit macam mana keadaan rupa dia. Ni nama dia EPS, Electric Power Steering. Boleh je kalau tak nak pakai, boleh je. Elok je kalau tak nak pakai. Tapi iyalah, alang-alang tu ada, kuat sangat main buah alang-alang ni. Main buah alang-alang, so kita kena spend duit kita untuk beli EPS. Apa benda EPS ni? Sedia kala lah. Electric Power Steering. Dia tidak memakai belting. Puli tak pakai dah ni. So kita tengok nanti hijau pasang. Aku memang tak tahu, cuma dapat arahan order daripada dia. Beli lah kalau nak comel. Kereta memang nak comel-comel kita suka. Tengok pula barang kereta sendiri. Comel lah. Ni macam ni lah dia. Ini EPS kereta Volvo. Kan? EPS kereta Volvo. Macam kereta geng-geng ni pun dah ada pakai dah. Macam sedia kala lah. Sedia kereta Aki. Kereta hijau sendiri pun dia dah buat. Mana datang ni duduk dekat tepi ni nanti. Belah sini. Belah driver belah kanan. Duduk tepi ni nanti. Duduk sini lah kedudukan dia. Allah, berat datang ni. Oh naik berat-berat Allah. Ui berat kot. Tak daya. Berat bodoh. Berat. Ni Mazda ke mana? Volvo. Lebih kurang gitulah. Volvo, Mazda apa semua. Ni lah dia. Dia boleh pakai universal benda ni. Betul, universal. Kalau salah cakap kan kena komplain kan. Ni asal kereta lain. Asal kereta lain. Tapi modify masuk ke kereta Asia, kereta Malaysia boleh lah. So boleh modify. Benda ni tak ada datang ke betul ke PMP. Tak ada istilah PMP. Kena modify. Sekarang ni kita modify kan. Tapi ni bukannya nak suruh pasang terus. Benda ni kalau duduk kat rumah, tak tahu bila nak test. Sebab berada dalam Shopee cakap nanti kalau dah sampai, kau test dulu tengok elok tak elok, berfungsi tak berfungsi. Sebab dia test sendiri dekat dia, dekat workshop dia. Benda ni elok. Dia tulis dah ni, kalau nak test tengok. Dia takut terbalik. Tambah tolak dia. Oh, kau colok kat bateri gitu ke? Ni tambah tolak. Lepas tu ni apa dia tulis? ACC? Ni pergi kat ni tambah. Oh, pergi tambah. Nak try boleh. Ambil bateri tapi mana kau ambil. Nak dengar tak apa lah, biar aku ambil kau rakah. Tak ya, kau duduk tu. Nak try dulu lah. Kalau tak elok kita boleh return. So kat kereta aku ni aduh, bila dah sampai tahap macam ni baru rasa menyesal tu lah. Betul, menyesal tu betul datang. Sebabnya skru-skru kereta aku ni buruk. Tak hantar pergi recon. Aku tak hantar pergi celuk skru. Kalau lagi hantar celuk skru tu lagi cantik. Sebab memandangkan kereta ni
terlalu lama dia sekong. Aku rasa tak membazir kalau aku spend duit untuk celup skru. Tapi sekarang ni masa dah jadi orang khabar terhad. Benda pun, enjin pun dah ada dalam bay. Dah mengarut. Tapi ju payung aku satu. Ni siapa punya ni? Ni kau punya? Ni kau ni satu kilat pik kata kau. Hot lain semua harut. Bah. Memang harut ah, memang betul-betul harut. Dengan skru kau tengok. Oh, berkarat-karat habis. Tapi kita yalah. Dia benda ni kalau nak buat betul, kalau buah halang tu ada bahaya juga. Tapi kalau kau terlepas pandang benda-benda macam tu, benda tu jadi kau jadi tak puas hati nanti. Macam ni dah rasa sikit-sikit tak puas hati dia. Sebab kalau ikutkan berapa ringgit ingat kau kena spend duit. Bukan beli baru, cuma pergi hantar ikon bagi jadi macam baru. Tu je. Tapi sekarang ni tu tolak tepi dulu, jangan pandang. Kalau pandang, nampak dia mengebok pula ni kalau pandang. Dia bok pula. Dia bok. Sebut dah habis dah lah kalau Honda Fit ni. Buruk gitu. Sebelum ada enjin B nampak comel lah. Sebelum ada enjin B. Sebelum ada enjin kayu ni nampak lawa enjin B aku hijau. Memberi. Orang Sabah kata memberi. Orang Sabah jangan lupa lah buat kerja dengan korang tu. Like, comment, subscribe. Kena ada. Ni cara dia. Karat antum memang tak hidup lah. LCC tu ke positif? Ni suih dia. Ni kira suih ni. Nanti ada suih lah? Buat suih lah. Senang nak repair dia. Biasa aku buat suih je. On off. Ya, dok kau? Ya. Lepas tu kalau off tak berat steering aku? Berat lah. Takkan aku buat kata nak off. Kita nak cuba dulu tengok macam mana. Aku pegang dua, kau pegang dua. Ni positif. Mana positif? Kat bateri ni ada tulis. Tu mana? Belum go. Mana tak ada tulis pun positif dia? Bismillahirrahmanirrahim. Tak keluar minyak? Sedap sekali ni. Mana kau minyak? Mana minyak? Senyap bunyi? Okay, lulus. Hidup. Kena buat baik lah. Okay bang. Barang abang hidup. Terus sekarang ni benda tu macam gitu bunyi dia? Ya. Sedap ke bunyi dia? Bunyi dia pun dah sedap lah. Gila. Makna benda ni benda paling canggih lah yang ada kat kereta aku sekarang. Memang ni yang paling canggih. Tak ada benda lain lah. Dalam tu memang tak ada minyak. Sebabnya abang tu pun mungkin ada buang minyak tu. Kalau tak bersembur pula dalam kotak ni. Alhamdulillah. Berfungsi dengan cemerlang. Dan juga kita boleh install lah pada kereta. Tinggal buat paik. Banyak lagi. Bukan tinggal tu je. Tinggal banyak lagi ni. Ini bukan ni permulaan dia. Bukan ni pengairan dia. Ni permulaan dia. Kadak je lah. You dah boleh pasang je. Brake disc you. Aku dah sembuh lah. Disc brake. Tunggu lah. Makna kata aku dah ni lah. Kau jangan buah aku corok nekan aku nak. Brake mana brake? Ni lah. Aku pula datang kat dia. Benda pun dah siap aku buat. Itu pun sembuh. Barang tu dah siap lah. Kau ambil barang ni buat sembuh. Benda apa? Pergi. Piring nak buat lagi. Dah buat lagi. Aku mana sembuh lagi. Piring lah buat lagi. Ni piring. Baru patut buat besi di satu. Ni yang aku cakap sebelum ni. Benda ni hilang tapi jumpa. Alhamdulillah. Dah tebuk baru. Ada video. Ni dah tebuk baru. Piring comel lah. Dia lari-lari ni nampak motorsport sikit lah. Motorsport. Walaupun kita motorsport yang cakap level paling bawah lah bagi aku main kereta ni. Tapi nampak lah. Tak bodoh sangat lah Pik main kereta lah. Lari-lari lubang-lubang ada EPS. Ingat aku sedar sangat EPS ada cuy. Wiring ni dah sorok nanti. Nampak motorsport original lah. Memang aku ni memang kebau. Special ke lah main kereta. Tapi cemah-cemah je kita tengok sekong nak boleh ke duit, simpan duit nak buat kereta. Gila pala. Dia kata keadaan dia nanti macam ni lah. Ya. Tu sebab tu dah tebuk ni. Ya. Tapi susu dia kenapa tebuk kan tepi ni lah? Ni lah. Tak kokoh kereta aku gila. Tempat bateri yang memang repuk. Situ tebuk, sini kerat. Situ tebuk, sini kerat. Allah, aku buat bazi cangkat you. Cangkat you. Macam mana kedudukan nanti? Tebuk kat body aku cakap Tebuk apa? Bagi buat bracket lah body. Ni upah apa you? Bukan dah buat APS you? Jangan tekan ingat you. 1,000. Kereta sedang mana? Laki bos sama-sama. Kalau buat APS ni, aku ambil 1,200. Allah, Abang Aziz. Molek dah kasi pakai belting kita aku. Molek dah pakai belting. 1,200. Aduh. Kalau lagi nak buat APS boleh. Boleh Boleh. Tapi standby duit lah brother. 1,200. Set fitting set semua. Barang
Siap bagang? Abang hantar kereta lah kayaknya. Okey, yang tu nak cancel tak boleh beli dah. Teruskan je lah. Motor je main ribu-ribu gini tak cukup besar. Kereta pun terjebak ke. Biasa buat kat hit motor macam ni. Aduh main kereta gila bodoh gini. Boh sikit tau. Mana lah main kereta gila babi. Tapi ni normal lah kan. Performance acah-acah poyo. Tapi tu dah potting bau. Bang tu dah potting. Kat sana dah potting. Jadi gasket ni dikacau lah. Dia punya pelur dia kacau. Mana kata angin yang sedut tu dia langgar dulu gasket. Kita buang tu tak nak langgar gasket. Dia masuk cantik pelur dia masuk. Konon acah-acah dia macam tu lah. Bukan acah-acah lah, memang betul itu juga. Memang betul lah sistem dia. Sifi. Korek macam. Macam mata korek ni. Ciping biasa benda ni. Ciping banyak ni. Dia bos situ. Bos tak belaga yang tu. Yang ni dah siap. Perlu dia cantik. Nanti tak belaga dia belum buat nampak. Yang belum buat pun nampak tu dia punya kesan hitam tu. Kesan apa? Nampak alam. Nampak tak? Dia belaga tu. Kalau cucuk pada dalam tu dia belaga dengan gasket tu. Dia dah potting tak belaga. Testing tu. Yang ni dia belaga lah, tak cantik. Begitu lah kira-kira dia. Jahat lah. Apa kau? Motor sport sungguh hari ni. Gila. Tapi tak motor sport lagi ni lah. Ya. Belum cukup lagi. Cukup lagi. Ni starter pack lah. Sadar perjalanan motor sport. Dia tak ni kena starter pack lah ni. Sadar perjalanan motor sport. Cik tak ada video ke sadar. Insert sikit gambar berjalan. Ada lagi gambar? Ada video. Ada? Kau pasal ekor cabut ada. Gila tu memang betul motor sport lah. Kat KL tu. Gila buruk muka gua bai. Kompresor ekor boleh tercabut bai. Gila bapak ah kan. Panas yul. Sambung next lah. Nak cakap pun cakap Kuala Lumpur lah ni. Benda. So ini malam ni malam raya tu. Malam raya haji. Selamat hari raya semua. Video kita sambung untuk tengok belakang ada apa. Dah ada tong. Itu mendekat kita nak pergi beli minyak. Jadi sekarang ni Iju Dakar ni cuba kau bawa kunci kereta. Alhamdulillah kunci kereta pun ada. Tapi tak tahu ada berbunyi ke tak, hidup ke tak aku tak tahu. Tapi dia cakap datang rumah beli minyak, bawa throttle body, bawa kunci kereta. So sekarang ni kita pergi isi minyak sekejap kan. Jom ikut aku pergi isi minyak. Lepas tu terus ikut aku pergi Muar Hijau. Kita tengok kereta ada bunyi ke tak ada bunyi. Aku pun tak apa ni. Malam raya coy. Raya haji. Aduh, dapat bunyi sekejap pun tak apa. Dapat dengar bunyi kan. Sekarang kereta tu dah bunyi. Bawa tak lagi lah tapi ada bunyi. So, let's go. Mat, tengok raya kereta belakang lambok oh. Banyak kereta je. Sekarang ni kita top up dulu minyak siap. Aku agak ada bunyi kereta ni kan. Tu. Dia sebanyak dia lain macam sikit hari ni. Ni minyak tu. Oh, tu apa kau? Tak cukup kita tahu lah. Memang nyala lah ni kan. Kali ni dia menyala. Penuh kau se. Ha? Penuh kau se kereta kau. Penuh ah. Isi kereta aku sikit lah. Boleh. Menok. Tapi aku kita isi dulu. Berapa ringgit yang boleh kah? Sebab dalam kereta tu dah lama, minyak lama. Hijau kabur, ada masalah ke lah. Piupan lah, tank karat lah. Aku dah bor dah dengar tank. Tapi jangan minta lah ada bor lebih-lebih. Sebab benda tu semua makan modal. Kacau dulu lah. Orang pandang cuy. Isi minyak beli lantong dah boleh. Kalau kat atas ni, bahaya salah ni sistem undang-undang. Oh, selamat Hari Raya. Tahi kucingmu. Oh, Ni lemang kau. wah, yang aku biar sedar. Dia sama gitu. Kalau yang aku je yang sedar. Oh, kalau yang orang bukan main lah, siap bergelak. Kalau yang aku bohong. Belemil.
Lah ni dia punya ni yang santai tu. Selek lah dia ni. Ni bapak selek kalang aku. Geram tu. Tu lawa sikit tu. Mana? Tepi tu. Lah mana boleh dah kira lah tu. Ha, ambil ni. Keril. Bah, kering pulak. Tak payahlah lagi tu. Ni wangi orang ni. Ni apa hal ni? Ni dah gaya macam Captain America dah aku ni. Orang ni jadi Captain America ni. Gila. Pusing kau. Ha. Tu. Boleh lah ambil lah. Berapa ringgit tak? RM15 sebelah. Tahu nak gara tak member bang. Takkan ketuk ke? Yang rasa tu tak ada rasa. Nak rasa tu. Tengok macam mana pergi dia. Jangan rasa. Yang ramai orang ambil kat dia lah. Dekat motor ramai orang. Ha? Oh. Motor kau. Aduh, nampak sikit Nampak sikit bang. Ya okey tu. Ada bayang lepas rindu. Lepas rindu tak? Lepas rindu. Tapi kat sini bukan naik motor. Datang kita nak ambil lemang kita. Sebab Raya Haji ni cuy. Raya Haji. Ni. Ui, makan di tangan ni cuy. Ah. 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 Oi. Ui. Agalah kau besok. Memang kena korban lah kau besok. Jalan kau ni. Kaki tang tu. Ni kaki yang hutan ni ki. Ki. Kaki yang hutan ki. Balik pada kapal Cipin. Bismillahirrahmanirrahim. Belum hari raya tapi kita nak jamah dulu sebab Cipin jual kan. Kita kena rasa lah sebelum kita beli. Oh, yang kau punya tak jual apa aku tak rasa lagi. Bila aku jual? Ah, itu kau jual tu. Aku sedekah gitu. Banyak kan sedekah gitu. Wah. Pelan-pelan. Suruh dah jarang pergi. Cara gitu lah kita buat. Bala dah lah jual sebatang RM20 dengan cerita tu. Bandar boh. Bala. Bukan lemah kampung boh. Kau nak jual Hari pertama jual lemah makan modal dah habis terbakar kedai. Memang kena jual RM20 lah. Masalahnya aku jual kat dia RM15 dia malu. Bu. Jadi lah. Oh, tak. Lembut daging. Ni kalau tutup-tutupnya kelokok ni rendah ni. Kelokok hidung rendah. Dah. Kenyang. Tak pegang dah kamera menatang gemuk ni. Bau bahan lemah kamu Cipin 2 potong. Dia buat mendak pula. Ayam jangga pula. Ayam jangga, woi gila ayam jangga sia. Tapi dia nak nak suai anime sia. Ayam jangga. Ayam jangga nak suai anime. Ayam jangga boh. Ni total body. Total body ni. Buat gasket dia. Berapa mm tebal ni? Nipis. Ni dalam 5 mm ah ni tebal dia. Tak apa. Ah, tahu lah. Main ketuk-ketuk gasket ketuk. Tapi ni pakai sementara dia cakap nanti dia nak sponsor aku apa? S90. Oh gini. Mantap ah. Gila. Mantap kau ju. Gila ah. Yang penting hutang kita dah kosong-kosong bro. Hutang kita dah kosong-kosong. Kau tunggu esok je. Tunggu esok siap lah. Kenapa tunggu esok bro? Nah, kau esok. Janganlah. Aku nak isi duit dalam pau kan. Oh. Tunggu ketuk dah untuk mana ni kan. InsyaAllah kalau ada video hari ni bunyi dia ada dah. Kalau tak ada, minta maaf lah lain hari lah. Tengah lagi yang khabar fitting lagi. Tengah lagi proses pemasangan lagi. Tunggulah kejap. Tak banyak dah. Tak banyak dah? 19 skru hidup lah. Tapi skru tak ada. Masalah skru tak ada ni. 2000 tahun berkali gangkun. Membengkak mual sudahlah pasang throttle body tu. Tu tengok throttle body luar. Itu bukan besting. Yang kau tengok throttle body tu, itu standard. Tak ada kena pakai yang cakap yang performance pun. Cuma yang khabar nampak kelihatan baru sedikit sebab kita dah wet blast tadi. Bukan kita lah, Syekh lah dah wet blast tadi. Mari tu lawa. Dan juga wiring sekarang ni kalau kau tengok wiring dah mula menjulur ikut ni. Dia dah mula masuk. Dan juga dia masuk dan dekat dalam ni ada seorang yang bergelar. Oh, dia. Dengan cantum tu bawah tu adalah permainan dia kat bawah tu.
Untuk cantum wire-wire tu. Hari ni bukannya nak hidup cerita kat aku. Hari ni nak crank je enjin ni. Nak bagi dia tak apa dah. Nak bagi minyak hitam naik dia cakap. Bukan nak bagi hidup. Salah info lah geng. Minta maaf tu. Jadinya minyak yang kita beli ni belum lagi tuang. Maknanya kata memang lambat sikit lah dia hidup. Tapi dia tak hidup. Dia nak je. Tak apa lah ikut lah ke hidup ke janji. Adalah bunyi dia tu. Okay. Yang penting kita punya wiring dah mula naik. Dah mula dah. Melengkar-lengkar di atas-atas sini. Ni yang paling update ni. Ni. Oh, kala-kala jahat ni. Sabit kala pula dah. Sebab dah. Sekarang ni kereta ni tengah bagi CPR tau. Tengah mendapatkan rawatan CPR. Ini apa proses dia Ju? Nak diagnose dia punya penyakit lah. Penyakit dia sekarang ni Ju nak try. Bukan nak try, nak buang minyak lama je cakap. Ni cara dia buat. Nak buang minyak lama. Minyak lama nanti dia akan turun kot ni Ju. Betul Ju? Ju? Persenyawaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni nampak tangan aku ni. Aku tengah pegang pipe lah untuk dia keluar minyak. Tapi tak tahu ada minyak tak ada minyak. Kereta dah lama sangat dah parking. Ui, ada bunyi lah. Dah ada kerek lah. Kereta aku dah ada kerek. Tak ada minyak tu kan Ju? Tak ada pun minyak tu kan? Oh, tak ada minyak turun cuy. Dah tak ada minyak turun. Aduh. Tapi ada bunyi yang dah ada. Beres. Dia ada bunyi lah tu. Ada dah tapi tak bunyi lagi. Aduh. Tak sabar pula dengar Jaya bagi dengar bunyi mana tu? Minyak tak ada dah. Oh sudahlah. Makan modal kau Oh jeng kau jeng kepala kau Nah. Tuang minyak. Minyak dah beli tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadinya bawa bateri situ. Sambung next. Sekejap sambung. Kau bukan kalau belaga tak berapi je. Belaga api lah. Atau kursi dia. Dah klik cabut. Jangan tercabut filter tu dah. Jauh sikit. Aku yang menghidup ni. Lingkup aku ni. Bro. Aku tergajar kau lah. Ni fuel pump bro. Nak tarik daripada tong ni. Weh bro. Nak masuk dalam kereta tu. Kau nak pakai tuang ni. Weh bro. Jangan cabut tu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kena boleh. Kita dah cok dulu tu. Ambil bandang api. Bambang. Bagus sampai. Dah. Oh mantap. Macam tu lah. Dah apa-apa. Kunci. Ni. Potong. Potong sih. Atas tanah dulu. Ino tu memang dia buat untuk motor budak-budak lumba. Ya. Oh, dia pemain motor. Dia buat tu budak-budak tu yang pergi lumba kat dalam belah. Motor dia buat ah. Faham. Nak belakang dia. Bakal kantong. Pelan-pelan balik. Siapa RM50? Semua. Dah. Mereka kat mana? Kuih. Salah. Tengok lagi. Bagi jiran ni dulu. Goncang dulu kau cukup je. Kau fikir. Sistem dia. Dia mantap ah.
Kita tak pakai tuang kalau main ngasih pakai tuang bodoh gitu lah. Macam orang bodoh. Tepi apa? Jalan memang pakai tuang bro. Lah tepi jalan tu kau kepah, elok Tak bawa pipa. Cakap pandai babi ni. Cakap mama hebat dia ni. Kalau cerita tak pernah kalah. Bodoh. Okok batah. Belum borak-borak pang okok batah. Okok batah. Syok gitu aku syok. So sekarang ni Mat, kita dah bubuh minyak tadi. Dan juga Iju tengah tengok paip ni sama ada tersumbat ke tak. Kalau tersumbat tak ada minyak keluar. Kita tengah kaji lah. Tu dia nak pasang lah tu, kayaknya nak masuk kat dia punya fuel. Nama dia? Fury. Tu hidup. Ibu tak hidup. Terang. First start Mat. Tak tahu dia duduk tak kan. So mati ya. Ada turbo timer mana ada tu? Mana ada turbo timer? Katanya. Betul kuat. Bateri tak kuat lah. Okey, mana yang nak tengok kereta ni hidup? Atau bateri? Atau bateri satu. Kita nak hidupkan dia. Pandai kau punya punchline Nak hidupkan Sekarang ni dia dah nak nyala dah. Dia nak nyala dah. Tapi bateri tak kuat. Bateri tak kuat lah. Ayah. Bateri kuat kat bengkel. Dah. So kita sambung nanti lah. Hari ni bateri tak ada. Maknanya nak teruskan bateri tak ada. Sabar tu ada. Tapi minyak pun ada ni, bau yang okey lah. Tadi tak ada bau minyak. Ni dah bau minyak. Ini S10 alah. Import ada satu bateri. Sebab tadi bateri tu dia dah nak weak. Ni bateri baru. Dia ada bunyi. Jom, awal-awal nombor 3. Tak ada lagi tengok setakat ni. Dia kena laju. Tak apa je orang nak tidur. Jangan tumbuk aku babi sakit. Tengah gila kau. Dia dah gegar sial. Dia dah bergegar sial. Duk dah ada dah tadi. Tahun 2 tahun tunggu sial. Alhamdulillah. Allah Akbar, dia duduk dah weh. Mak abah kata duduk dah. Aduh. Tapi dia tak boleh bawa lagi lah. Dia tak boleh nak gembira mana lagi. Tapi dia duduk. Sekurang-kurangnya video kita pada rumah dia beli minyak apa semua. Bukan dia tapi dia duduk tu. Happy ke? Walaupun tak bawa lagi tu. Baru bunyi. Tapi kenapa tak ada gerak-gerak je? 2000 lebih dah tu. Kenapa tak ada gerak-gerak tu? 2000 lebih dah tu. Aduh. Dah ada bunyi tu. Itu alhamdulillah. Sekarang aku kerja Bi. Wah, ni nak hidupkan lagi ni. Sekejap ni. Sekali lagi. Sikit lagi. Kenapa tak ada gerak-gerak tu? Dia kan dia. Sabar dah pakai dah 27 dah ada. Ada. Dia kalau tak ada. Standard enjin bil sama dengan Sebab tu tak pasang. Aku faham. Okey mancing buat kerana ni. Sebabnya tak ada geruk-geruk tadi. Sebabnya Aku masukkan standard ni. servo brake tu tak cocok wire, nampak ada wire satu lagi vacuum. Kalau tercabut, kebiasaannya kita cabut kat vacuum. Lagi kuat pun ni buruk dah. Tak, dia jadi time tinggi. Aku tahu. Sedap hati. Sedap hati. Betul lah tu. Ni memang inspirasikan umpan color ni. Umpan. Buka macam ni. Bateri kepek ah. Dah. Dah ada tu. Dah ada lah tu. Makna nyata. 2000 dah ada. 2000 dah ada. Dah start lagi. Start lagi. Kejap dah boleh lah. Tak dah.
Kejap, start. Ni suka kau jangan. Depan mau kamu kau tarik. Panggil lama-lama kan sebab kereta ni tak ada air lagi tu kan. Air tak ada lagi. Ni tahu masuk je. Flow tak pasang. Sempur. Kadang kau buat video hari ni kau boleh dengar bunyi je. Tapi tak ada detail lagi lah, dia tak bunyi dengan detail lagi. Tapi insya-Allah tu dalam minggu-minggu depan ke dapat bunyi dengan detail lah. InsyaAllah tu tak janji lagi. Tapi untuk hari ni bukan setakat tapi dia dah belanja dia punya kuda tu macam mana. This is not nafsu animal tau. Dia cuma bunyi macam animal sikit untuk hari ni. Sambung lagi lepas ni. Bagi bayu weh. Nak bawa pergi bayu.